Anda kemalangan, jatuh dan tulang anda ada masalah, mungkin retak ataupun patah. Jadi macam mana nak kuatkan tulang ni cepat? Kan? Dalam erti kata lain, macam mana nak sembuh dengan cepatlah lebih kurangnya kan. Dan ini menggunakan daripada kaedah permakanan. Permakanan kan, kalau ada doktor bagi ubat ke apa itu, kalau perlulah ambil lah kan. Tapi kita nak bina balik sel-sel tulang kita, nak bina balik sel-sel otot kita perlu kepada nutrisi yang betul, yang diserap dengan baik. Jadi dalam video ni saya akan kongsikan apakah nutrisi yang penting yang diserap dengan cepat dan boleh bantu untuk kuatkan tulang. Kuatkan tulang, sambung tulang, bina sel tulang baru, otot baru. Okay, baik. Jadi kalau anda belum lagi subscribe, saya nak minta anda untuk support saya dengan cara subscribe dan komen saya dah subscribe. Okay, jadi saya akan kongsikan beberapa beberapa jenis nutrisi yang sangat efektif lah. Okay, yang pertama sekali ialah protein. Protein daripada tumbuhan. Protein daripada tumbuhan sangat bagus untuk pembentukan tulang. Kenapa daripada haiwan tak bagus? Bukan tak bagus, bagus juga, tapi dia ada benda lain. Dia ada lemak kan, dia ada benda lain lah basically. Tapi kalau daripada tumbuhan ni, dia clean. Dia rendah gula, dia tak ada lemak kan, jadi dia boleh fokus terus buat kerja. Dia akan bantu untuk membentuk 30% daripada tulang kita. Sel kita dibentuk, asas dia adalah daripada protein. Jadi kena ambil protein lah, protein yang betul lah kan, dapatkan daripada link yang saya sediakan di bahagian description kat bawah. Okay, kemudian ialah saya cadangkan ialah kita panggil polyphenol blend. Polyphenol blend ni dia kerja dia memang bagus, dia akan melindungi sel tulang. Dia akan bantu untuk baiki kerosakan sel tu bukan di lapisan luar sahaja, malah di dalam DNA. Di tengah sel kita tu ada DNA. So DNA ni rosak sebab kita jatuh, sakit kan, keturunan. So dia akan bantu betulkan balik dan baiki kerosakan sel, bagi tenaga pada sel. Jadi untuk mempercepatkan kadar kata penyembuhan lah, supaya lebih kuat tulang kita tu. Okay, kemudian nama dia ialah, saya cadangkan ialah kita panggil kalsium. Okay, kalsium ni kita tahu kan tulang perlu kalsium, tapi bila aksiden baru nak makan kalsium. Tu betul lah, sebab bila aksiden kita nak dapatkan sumber kalsium tu, apa yang dibuat? Dia akan ambil daripada tulang. Kalau kita tak ambil kan, tulang yang sedia ada, jadi tulang kita boleh jadi osteoporosis, boleh jadi lompong-lompong sebab diserap, diambil. So jadi kita kena ambil kalsium dalam bentuk suplemen, tapi mesti tak semula jadi lah, dalam bentuk semula jadi dan mesti ada magnesium untuk tulang yang tumpat. Jadi kalsium itulah dia akan membentuk 60% daripada komposisi tulang kita. Dan kalau kita sakit lagi, dibantu untuk legakan sakit tu. Dibantu juga untuk saraf, kesihatan signal saraf. Signal saraf kan, nak gerak lambat je kan, sakit je kan, kita sakit ngilu je. Jadi mungkin ada isu kerosakan sel saraf. Jadi kalsium sangat bagus dan sangat-sangat membantulah. Okey, dan satu lagi saya cadangkan ialah omega 3 lah. Omega 3 walaupun dia tidak membentuk tulang, tapi omega 3 ni bantu untuk pegang tulang kita. Dia bantu untuk bagi kekuatan kepada otot kita. Kalau you ada masalah berat badan, dia bantu untuk bakar lemak-lemak yang berlebihan. Jadi itu yang penting lah. Itu yang benda yang sangat penting untuk you nak ada tulang yang kuat dan juga recovery yang cepat untuk masalah tulang patah ataupun retak. Jadi nak dapatkan, simple saja klik link di bahagian description.